Pencapaian yang saya rasa yang saya amat berpuas hati dari segi kunjungan dan juga bagaimana kita membantu juga bangunkan industri pelancongan di Putrajaya ini. Pertama sekali, ini bukan satu kerja yang mudah. Banyak pelbagai cabaran yang kami lalui. Apa pun kita dapat kunjungan lebih pada 350,000 pengunjung setakat ini dan Alhamdulillah juga dapat sambutan daripada sekolah-sekolah, prasekolah dan juga sekolah rendah untuk lawatan murid ke sini untuk mendalami tentang apa yang kami bentangkan ini. Subjek yang kami ketengahkan di sini adalah tentang pemulihan alam sekitar dan disampaikan secara didik hibur. Jadi dengan menggunakan maskot animasi kami dan juga rangers kami menceritakan tentang peranan kita sebagai warga dunia untuk melindungi alam sekitar kita. Jadi pencapaian yang saya rasa yang saya amat berpuas hati dari segi kunjungan dan juga bagaimana kita membantu juga bangunkan industri pelancongan di Putrajaya ini. Banyak cabarannya, tetapi apa yang saya rasa ingin saya katakan adalah kecekalan kami, tim pengurusan juga warga di Wetland Studios ini menghadapi pelbagai cabaran yang kami lalui ini dan Alhamdulillah dengan kerjasama dan juga cara kita bekerja sebagai satu pasukan, kita dapat juga mengatasi semua rintangan yang datang. Tapi apa-apa pun ini adalah sebahagian daripada dunia perniagaan. Dan kalau dari segi sasaran tersebut, sebenarnya saya datang ke sini pun saya adalah plan A, B dan C kan sasarannya. Saya boleh katakan pencapaian kami adalah sederhana lah. Kerana kami ada perancangan, ada plan A kami adalah dengan jumlah pengunjung tertentu. B bagaimana, C bagaimana. Jadi setidak-tidaknya tidaklah dia kepada jumlah pengunjung minima, dia lebih kepada secara puratanya memuaskan. Jadi banyak lagi patut kita buat dari segi aktiviti promosinya, dari segi kandungan dan juga kami sekarang nak berhasrat untuk juga menaik taraf aset-aset di sini dan ini akan berlaku sepanjang beberapa bulan ini akan datang ini. Kami tak ada menyediakan diskaun kerana harga tiket pun dah murah, RM30 untuk dewasa, RM18 untuk kanak-kanak, untuk OKU RM16. Jadi untuk kanak-kanak bawah 3 tahun percuma. Jadi saya rasa dari segi diskaun saya rasa tak perlu, tapi kita perlu buat nilai tambah dari segi aktiviti-aktiviti di sini. Apa yang kami tawarkan termasuklah juga persembahan daripada Zan dengan Kikaku Kids. Bagaimana Rangers pun juga ada satu showcase mereka sendiri dan juga aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita menambah nilai. Jadi termasuk juga kami sediakan tarikan baru seperti mixed reality, penggunaan teknologi holobox untuk bergambar menggunakan teknologi AI dan sebagainya. Ini sebagai sebahagian daripada perubahan yang ingin kami lakukan. Saya rasa ini adalah satu advantage kepada mereka dalam industri media, khususnya yang ada pengikut yang ramai. Walaupun saya sendiri taklah ramai sangat banding dengan ramai lagi selebriti yang ada di Malaysia ni. Tapi kalau kita mengetahui satu subject matter dan kita beri tumpuan kepada subject matter tersebut, insya-Allah kita ada satu core followers yang lebih engagement yang lebih tinggi. Yang boleh saya katakan seperti Gen Crew punya konsert. Kalau kita campurkan ke semua pengikut saya, Yusri dan Adri, malah KRU Brothers sendiri, sebenarnya tak ramai, tak banyak. Tapi macam mana kita boleh dapat 4 malam di Axiata tiketnya laris penuhnya. Jadi ini menunjukkan bahawa kami mempunyai engagement yang tinggi dengan fans kami, dengan followers kami. Dia ada satu penceritaan dari segi jenama KR itu sendiri dan saya ingin mencipta yang sama untuk Wetland Studios juga. Okey, kepada ibu bapa di luar sana, jangan lupa bawa anak-anak untuk meraihkan ulang tahun kedua Wetland Studios dan meraihkan juga fiesta ulang tahun Wetland Studios sepanjang kita sekolah ini daripada 29 hari bulan Mei hingga 9 Jun nanti. Jumpa kami di Wetland Studios.